Hai semua, selamat datang ke video hari ini. Saya teruja sangat nak kongsi topik yang boleh mengubah hidup korang. Capai kebebasan kewangan sebelum umur 40. Tak perlu kerja 9 pagi sampai 5 petang lagi. Bolehlah enjoy hidup sepenuhnya. Jom kita mula. Pertama, apa itu kebebasan kewangan? Ia bermaksud ada pendapatan pasif yang cukup untuk tampung gaya hidup tanpa perlu kerja setiap hari. Korang tak perlu kaya raya, cuma stabil kewangan dan bebas stres. Tapi kenapa ramai yang gagal capai? Senang je, mereka boros berbelanja, tak menyimpan, dan kurang ilmu pelaburan. Bayangkan orang yang suka beli barang mewah berbanding orang yang bijak urus duit. Beza sangat kan? Sekarang, jom kita bincang formula 3 langkah untuk capai kebebasan kewangan. Langkah 1, simpan dan kawal perbelanjaan. Guna peraturan 50-30-20, 50% untuk keperluan, 30% untuk kehendak, dan 20% untuk simpanan dan pelaburan. Bayangkan carta bajet dan lihat macam mana perubahan kecil boleh bantu korang simpan lebih banyak. Langkah 2, jana pendapatan pasif. Jangan bergantung pada gaji semata-mata. Mula labur dalam saham atau unit amanah, ceburi bisnes online atau affiliate marketing, dan pertimbangkan pelaburan emas atau hartanah. Bayangkan graf yang tunjukkan pelaburan korang meningkat dari semasa ke semasa. Langkah 3, gandakan pendapatan dengan pelaburan. Belajar tentang instrumen pelaburan berisiko rendah seperti REITs, ETFs, dan pembiayaan ASP. Bayangkan diri korang buka akaun pelaburan dan baca buku-buku kewangan. Perlu inspirasi? Ramai dah berjaya. Contohnya, ada orang yang mula simpan RM500 sebulan dalam ASP dapat lebih RM100,000 dalam masa 10 tahun je. Bayangkan dengar kisah kejayaan mereka. Korang pun boleh. Jadi, jangan tunggu. Mula sekarang. Apa langkah pertama yang korang akan ambil hari ini? Komen di bawah. Dan jangan lupa like, share dan subscribe untuk lebih banyak tips kewangan. Jom sama-sama capai kebebasan kewangan. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi di video akan datang.